Assalamualaikum, selamat Hari Raya gang. Aku decide nak bakar lemang pada malam raya. Aku pun pergi carilah kayu api dengan bulu lemang. Buat biasalah rumah tok guru lemang aku ni. Tengok cara dia nak suruh aku jadi penjual lemang tahun depan ni. Okey, jom kita kumpul kayu api. Wah, banyak kayu api dia ni. Besar-besar. Ikutkan dia nak suruh kau ambil kayu api ni banyak. Aku kata dah cukup lah ni. Aku bukan nak buat niaga, aku buat untuk makan sendiri je. Nah, sebab aku dia bagi aku. Ini lagi ya. Bakar lemang malam, siang kita siapkan pelita. Untuk taman perumahan aku ni, ada pelita baru ada vibe raya. Bukan apa, cuma nakkan suasana je. Macam cantik tak? Dah, jom bakar lemang. Tadi beras pulut susu tadi aku dah rendam 2 jam. So sekarang ni kita masukkan pulut ke dalam bulu. Lepas tu apa lagi, bakar lah dengan api yang kuat. Buat masa ni semua berjalan lancar. Tapi panas, aku pakai double glove. Lepas tu basahkan, baru senang nak pusing-pusing bulu lemang ni. Hari ni rasa tenang-tenang je bakar lemang. Sebab apa, aku dah ada ilmu, dah banyak belajar daripada rakan-rakan tiktokers ni. Lepas tu ada sesuatu yang membuatkan aku panik. Tiba-tiba berlaku satu kebakaran. Aduh, terlakuk. Allahuakbar. Sedihnya lah waktu ni. Nasib baiklah budak ni pandai ambil hati. Tadi rasa lemang sedap tak? Sedap. Alhamdulillah sedap. Ini semua satu pengalaman untuk aku. Bakar lemang ni memang tidak semudah yang macam yang aku cakap. Yang baru nak try, selamat mencuba.